Doa minta kaya, elak miskin. Semoga korang terhindar dari kemiskinan dan kekayaan sentiasa dipenuhi dalam kehidupan korang. Nak tahu doa dia apa? Sebelum tu korang like, komen, share dan tekan button follow dekat gambar ikin supaya kita bersahabat ya. Doanya pendek je. Okay? Doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa azabil qabr. Maksud dia, ya Allah, aku berlindung dari kekufuran, kemiskinan dan seksa kubur. Hadis riwayat Ahmad Nasai dan Abi Syaibah. Amalkan doa ni setiap hari, setiap malam, sama ada kita miskin ataupun kaya. Kedua-dua ni sebenarnya kita tak salah. Yang salah adalah kita menilai orang lain dengan penilaian yang salah. Ikin doakan akan kehidupan korang lebih sempurna selepas ini. Okey? Jumpa lagi di next video. Bila hidup tenang, bahagia pun akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.